Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so hari ni aku nak test ride untuk Modernas Elite 150. Okay, let's go. Meter dia puas tengok oh. Walaupun panas-panas macam ni pun tetap nampak terang, puas hati. Adakah ini Modernas Elite 150? Macam tak percaya. Mantap. Okey, apa pun, jom kita pergi isi minyak dulu. Nanti kita sambung balik. Alright, kita kembali bersama Modernas Elite 150. So hari ni aku nak review dengan sejujurnya untuk Modernas Elite ni, dia punya handling, dia punya braking, dia punya suspension, keselesaan dan kesedapan. Okey, sebab aku ni seorang pengguna NMAX V3 so aku boleh rasalah feel dia mana okey, mana tak okey. Alright, tapi yang semestinya, adakah benar aku bawa Modernas Elite 150 sekarang ni? Sebab yang aku tahu, aku rasa feel dia sama dengan aku bawa NMAX V3. Okey, apa yang aku boleh cakap mula-mula sekali, untuk keselesaan tempat duduk memang selesa. Seat pun lembut. Antara aku duduk ni pun selesa. Jarak kaki sebiji sama dengan motor yang aku dah pakai lah ni. Cuma di bahagian depan lah, dia agak macam dia kecil sikit. Sebab aku ni kan besar, seorang berbadan besar. Bila NMAX V3 ni dia lebak ke depan, di bahagian depan dia lebak, so dia cover sikit lah. Ni aku dah biasa naik untuk V2 punya NMAX, memang sama, tak ada beza. Untuk handling, sekarang aku dah handling daripada awal tadi aku naik, memang sedap. Aku rasa handling ni lah memang puas hati lah bagi aku. Puas hati sangat. Okay, kira untuk handling ni memang aku bagi pas lah. Memang pas, sedap bawa kan. So macam ni kita nak layan corner, okey saja. Sebab bagi aku suspension dia depan dan belakang mantap. Nak kata keras sangat pun tak, nak kata lembut sangat pun tak. Kata sederhana. Sederhana lah. Sederhana, kita corner layan pun sedap lah. Sebab aku pun tak corner laju. Motor pun baru, tayar pun baru. So kita just relax lah. Okey, untuk braking, bagi aku tak ada masalah. Braking pun mantap. Sebab dia ada disc brake depan belakang. Walaupun ABS memang tak ada, traction control pun tak ada dekat Modernas Elite ni. Tapi tak ada masalah untuk braking. Semua okey. Memang best bawa. Memang selesa bawa. Sedap ya, layan ya. So untuk nak jalan jauh, aku rasa motor ni sama juga macam NMAX V3 aku pakai. Kalau lah aku tak beli NMAX V3 lagi, aku rasa aku dah beli dah untuk Modernas dengan harga yang berpatutan, dengan feature-features yang ada kat motor ni. Okey lah, okey, tak ada masalah bagi aku. So kalau untuk yang lain aku nak komplain, aku rasa tak ada kot. Meter pun terang. Cuma sini yang aku nak cakap sikit untuk power engine. Power engine pick up dia agak kurang sedikit lah daripada NMAX V3. Lagipun NMAX dia punya CC ada tinggi, lepas tu horsepower dengan torque pun lebih lagi daripada Modernas Elite. Tapi ujung ada mari. Ujung dia ada mari. Cuma dia lambat sikit. Untuk awal lah, awal permulaan kita nak pulih minyak tu, dia agak lambat sikit. Tapi tak ada masalah lah. Yang penting keselesaan bagi aku, puas hati. Untuk Modernas Elite ni, aku nak cakap tak okey, tak tahu nak cakap yang kat mana pun tak okey. Semua bagi aku, alhamdulillah, semua okey. Yang ni yang jujur lah aku cakap. Sebab aku ni seorang yang badan besar, kadang-kadang nak naik motor mesti kena selesa. Tapi bila aku bawa Modernas ni selesa, aku cakap selesa, puas hati. Yang tu yang aku cakap. Dia punya fighter.
Fighter sudah mari. NMAX V2 NMAX V2. Okey, traffic light pun merah. Lebih kurang sama lah. Cuma Yamaha ni dia body dia agak lebar sedikit lah. Walaupun dia V2, dia agak lebar sikit daripada Modernas. Let's go. Okey. Dia guna. Atas dia memang sedap. Memang kita berasa power atas tu ada. Cuma bawah tu dia agak kurang sedikit lah. Tapi cuma satu yang aku boleh cakap, untuk ketahanan enjin aku tak pasti lagi lah. Benda ni aku tak boleh cakap lah yang tahan ke tak tahan. Sebab yang tu atas kadang-kadang penjagaan tukar minyak lah apa semua kan. Tu kadang nasib lah. Kalau nak rosak ke apa, nasib lah. Kadang-kadang motor yang brand yang bagus-bagus pun kadang-kadang ada problem juga. So kita tak boleh nak compare benda tu. Tak boleh nak kata kalau pakai Modernas enjin tak tahan lah, apalah. Kalau motor ni hang beli enjin tahan lah. Tu atas nasib masing-masing lah kan. So yang penting lah ni, untuk yang aku bawa sekarang ni, aku tak ada benda yang aku nak komplain lah untuk Modernas Elite 150. Okay guys, kita nak pusing satu round lagi. Terus kita nak ke Taycan. Okay, untuk hampa semua yang nak tengok, nak walk in, bolehlah datang ke Taycan HQ Datuk Keramat. Kalau yang berminat dengan Modernas Elite 150 dan motor-motor yang lain, nanti boleh jumpa dengan Mr. Richard dan Mr. Aping dan yang lain-lain. Okey, untuk pertanyaan apa-apa pun boleh tengok di description. Aku dah letak nombor Mr. Richard dengan Mr. Aping, dan ada link untuk pembelian. Kalau abang berminat untuk nak beli barang-barang skuter, ada juga aku letak link dekat description. Alright. So okay guys, tekan saja video aku untuk Modernas Elite 150, motor yang selesa untuk menunggang. So untuk aku tak ada apa lagi yang nak cakap pasal Modernas Elite 150 ni. Macam mana aku naik NMAX V3, macam tu jugalah aku naik Modernas Elite ni. So samalah dua-dua bagi aku, berpuas hati dan cukup selesa. Okay. Dan kepada semua viewer dan subscriber, kalau hampa berpuas hati dengan video untuk Modernas Elite 150, bolehlah like dan share, dan jangan lupa subscribe di channel Bob PNG. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sudah sampai di Taycan. Sudah sampai. Kita sampai dan sampai. Modernas Elite 150 padu.